Okay, kita ambil ayam nampak tu. Masak elok, juicy je. Kita cucah kuah dia. Bismillah. Masuk. Ni tempat mana ni? Ni? Mana boleh tahu nanti sahabat serbu sini tak boleh. Ni tempat sungai paling bersih, paling cantik. Kat tempat Maksud. Cakap je lah. Tak boleh. Kalau nak tahu ni kat mana, kena tengok video Maksud sampai habis lah. Nanti Maksud bagi tahu kat mana, okey? Kenapa tu? Maksud nak buat menu apa hari ni? Hari ni? Hari ni nak puasa ni kan? Maksud nak buat menu ni, kalau bulan puasa mesti kita cari dekat Bazar Ramadan. Menu apa? Menu apa? Tapi kali ni Maksud nak sahabat wajib cuba resipi Maksud kongsikan ni buat untuk juadah buka puasa nanti. Sebab Maksud buat bersih paling sedap, puas hati makan. Nak tahu Maksud masak apa dengan menu hari ni? Jom tonton video Maksud sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Maksud Labado lagi. Okey, untuk hari ni Maksud nak kongsikan satu resipi yang menu ni wajib kita cari ataupun kita wajib masak apabila menjelang Ramadan. Jadi hari ni Maksud nak kongsikan versi Maksud yang paling mudah. Senang je nak buat. Bahan dia pun tak banyak, mudah je nak dapat. Jadi hari ni Maksud nak kongsikan resipi ayam percik ala Bazar Ramadan Maksud Style. Jom kita tengok bahan dia. Okey, untuk bahan ayam percik Maksud ni sangat mudah. Ni bahan kisar dia. Maksud ada bawang merah. Nanti sukatan Maksud akan tulis kat ruangan description. Ada bawang merah, ada lengkuas, halia, bawang putih. Lepas tu Maksud ada letak sedikit alba, serbuk kunyit, asam keping, serai. Yang ni kita kena ketuk lah. Yang ni semua kita kisar halus macam ni. Okey, lepas tu Maksud ada cili kering yang telah dikisar. Ada santan. Yang ni 250 ml, satu kotak kecil tu. Kalau tak cukup nanti Maksud akan tambah lah. Lepas tu ni bahan perasa dia ada gula kabung, gula putih, garam secukup rasa. Dan Maksud ada satu ekor ayam yang telah dibelah 4. Okey, sabar je kita start masak. Let's go. Okey, first kali Maksud panaskan sedikit minyak dan Maksud nak tumiskan serai 5 batang ni dan Maksud ketuk. Serai ni kita ketuk dan kita tumis sehingga bagi aroma wangi dia tu naik dulu. Okey, lepas tu Maksud masukkan sedikit halba. Okey, bagi dia ada aroma wangi. Letak halba dia sedap sikit. Masuk sikit je lah, jangan banyak nanti dia pahit. Dan kita masukkan bahan yang dikisar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu Maksud masukkan cili kering dikisar ni. Maksud masukkan 3, 4, 5 sudu dulu. Kita tengok warna dia macam mana. Kalau sahabat nak dia merah, boleh letak lebih. Kalau macam sahabat nak yang kuah percik dia macam kuning-kuning macam tu, kurangkan cili kering. Okey, kita tumis semua ni sehingga dia pecah minyak. Nampak tu? Dia punya dah pecah minyak. Bok macam tu. Maksud nak masukkan asam keping. Lepas tu masukkan segala bahan perasa ni. Gula kabung dengan ni semua masukkan. Yang percik ni dia kena ada manis-manis sikit. Baru sedap. Kalau masin je tak sedap. Dia kena ada manis sikit. Okey, kita tumis sekali lagi. Bagi dia pecah minyak sekali lagi. Lepas tu baru kita boleh masuk bahan yang seterusnya. Okey, setelah dia punya bahan tumisan ni dah pecah minyak, dah cukup rasa semua. Okey, sekarang Maksud nak masukkan ayam. Bismillah. Santan kita masuk last. Kita masak ayam ni dulu. Kalau sahabat nak biarkan separuh masak pun boleh, nak masak sepenuhnya pun boleh. Sebab sekejap lagi kita nak bakar dia. Jadi buat separuh masak pun okey. Okey, kita biar ayam ni separuh masak. Lepas tu kita boleh masukkan santan. Bau dia memang wangi lah. Masak kuah percik ni minyak tak boleh banyak tau. Jadi kita kena sabarlah untuk bagi dia pecah minyak. Dia meletus-letus macam bunga api pula, macam gunung berapi tu. Sebab dia kurang minyak. Kalau minyak lebih tak sedap ayam percik ni. Okey, kita biarkan dia separuh masak. Bila ayam ni dah nak separuh masak macam ni,
Okey, Mak Su masukkan santan. Ni Mak Su guna satu kotak kecil yang 250 ml tu kalau nak lebih kau, lebih berlemak boleh tambah lagi. Okey. Okey, kita gaul sebati. Sedapnya. Jangan jealous. Mak Su sebelum puasa dah makan ayam percik. Buat sendiri jimat sahabat. Kalau kita beli kat luar, kalau kita makan seorang, berdua, boleh lah. Tapi kalau jenis family besar, nak ramai, lebih baik kita masak sendiri. Lebih jimat, lebih puas hati. Masakan pun sedap sebab ikut cita rasa kita. Nampak tu, dah ada dah rupa percik tu. Nampak tu, kuah dia. Okey, Mak Su nak masakkan sikit lagi ayam ni. Nanti Mak Su nak bakar dia sekejap je bagi aroma smoky tu naik. Okey, sementara nak tunggu ayam Mak Su tu dalam kuali tu, jadi Mak Su nak hidupkan api. Ayam percik tak salah kalau kita tak bakar kan, bagi aroma smoky tu padu. Okey, kita letak arang dulu. Okey, cara paling mudah Mak Su nak hidup api macam ni lah. Kita buang minyak dekat tisu ni. Okey. Dia macam pepatah tu. Sekejap. Lepas tu kita bakar. Bismillah. Apa dah pepatah Melayu tu cakap? Jangan curah minyak di dalam bara api. Tak tahulah Mak Su. Macam gitulah. Okey. Lepas tu nanti dia akan hidup api lah. Okey. Kita biarkan api ni jadi bara dulu. Baru kita boleh start bakar. Sahabat nampak ni Mak Su punya ayam percik dah separuh masak dah. Jadi sekarang kita boleh angkat dia. Kita masukkan dalam pengepit pemanggang ni lah. Okey, jom kita buat. Nampak ni sahabat, wanginya. Ayam ni pun dah separuh masak dah. Jadi kita boleh angkat lah. Okey, step seterusnya kita kena ambil dia. Kita tutup api dulu. Okay, kita ambil ni. Dan kita letak dekat pemanggang ni. Nanti kuah tu kita kena masak balik. Kita kena masak balik untuk buat dia punya kuah. Ni kita letak kat pemanggang ni lah. Ni muat 2 je. Okey, Mak Su cuba letak satu lagi. Besar ni. Okey, kita letak sini. Okey, lepas tu kita kepit dia. Okey, kita bagi kemas. Okey, jom kita bakar. Okey, untuk baki kuah ni, Mak Su nak tambahkan lagi santan. Kuah ni nanti kita guna, kita tabur dia sekejap lagi. Time makan, lepas tu time bakar pun kita nak sapu juga. Sahabat boleh adjust dia punya kuah ni. Kalau kurang garam ke, kurang gula ke, boleh adjust bagi ngam dengan cita rasa. Yang penting dia ada manis, ada masin. Dia kena cukup lah. Okey, Mak Su tambah lagi santan ni. 1 kotak. Barulah dia berlemak. Sedap. Okey sahabat, ni kuah dia, kelekatan dia dah macam ni. Dia dah makin pekat. Okey, maksud dia punya kuah ni dah ready lah untuk kita siram. Ataupun kita guna untuk bakar lagi. Okey, jom kita start bakar. Okey, lepas tu kita letak jaring ni. Bismillah. Dan kita panaskan jaring ni. Bila kita panaskan jaring ni, kita punya ayam tu tak melekat lah. Ataupun kita nak bakar apa-apa, ikan ke apa, kita kena pastikan kita panaskan dulu jaring ni. Okay sahabat, lepas tu Mak Su nak bakar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita bakar dia dulu. Bila dia dah macam ada smoky-smoky tu, baru kita letak kuah. Ni kita letak minyak dulu supaya dia juicy lah, dia tak kering. Okay, kita bagi dia ada smoky dulu. Hangit-hangit dulu. Okay sahabat. Ni sekarang Mak Su nak terbalik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita bagi dia garing dulu. Ataupun naik smoky hitam tu, baru kita letak kuah. Okay sahabat. Nampak ni. Dan nampak kesan-kesan hitam hangit smoky tu. Jadi sekarang kita nak siram dia punya ayam ni dengan kuah pucik tadi tu. Masya Allah, wanginya bau dia. Macam kat bazar-bazar Ramadan tu. Kalau kita pergi bazar, ada bau bakar-bakar tu kan. Ni lah bau dia. Jadi Mak Su nak sumbangkan sebuah lagu yang bertajuk
Ramadan tiba Agicu. Masya Allah bau dia. Okey, kita bakar dulu. Belah bawah tu, lepas tu kita terbalikkan. Okey, ni maksud tadi dah letak kuah atas dan bawah. Jadi step yang terakhir maksud letak minyak. Supaya ayam pecik ni dia tak kering. Okey, kita bakar lagi sikit dalam 2 ke 3 minit. Lepas tu kita boleh angkat. Okey sahabat, ni maksud punya ni ayam pecik nampak tu. Dah masak dah. Dia punya dah luar dia dah smoky dah hitam-hitam tu. Jadi jom maksud nak hidangkan. Okey sahabat, ni maksud punya ayam pecik dah masak. Jom kita hidangkan. Wangi. Maksud nak buka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni kita tolak-tolak. Dia punya smoky tu yang sedap tu. InsyaAllah. Okey, tersusun kat sini. Okey, tak payah pinggan, kita ni je. Tak dekat atas daun pisang je. Okey, lepas tu jagi maksud nak curah dia punya kuah. Okey, lepas tu kita double ni. Double coating dia punya kuah ni. Masya Allah. Nampak kelikatan dia tu. Kuah yang cukup, rasa manis, masin, aroma serai cukup. Ada wangi daripada halba tu. Memang membangkit selera. Alhamdulillah siap. Okey, alhamdulillah setelah maksud berhempas pulas main dengan api, dengan asap demi sahabat nak kongsi resipi ayam pecik ni kan. Jadi jom maksud nak makan. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi lah. Nampak tu, besar tu. Macam mana maksud nak ni? Gigit kira halal Okay, bismillahirrahmanirrahim. First bite je. Aroma apa tu? Smoky, aroma asap tu. Tengok, bila maksud cakap aroma asap je, asap pun datang kat maksud. Dia jadi macam dekat alam bunian sikit. Nampak tu? Okey, rasa dia cukup manis. Masin dia, aroma serai dia memang wangi, sedap. Okey, ni maksud nak apa? Panas. Kita ambil ayam, nampak tu, masak elok, juicy je. Kita cucah kuah dia. Bismillah. Masya Allah. Memang vibe Ramadan tu dah hampir tiba dah bila kita makan ni. Bismillah. Padu. Okey, sahabat jangan lupa cuba resipi yang maksud kongsi ni. Tak apa sahabat, abaikan asap-asap tu. Kita kira duduk macam dekat di alam sebalik mata. Dia macam ada kelabu-kelabu asap sikit. Tak apa. Rasa dia sahabat memang cukup rasa sama macam bazar Ramadan. Tapi kan kalau kita masak sendiri mesti lagi sedap punya. Tengok, kita buat seekor ayam dapat kita hidangkan dekat keluarga kita kan. Kalau beli seketul ni dah berapa dah. Sekarang barang mahal kan. Jadi sahabat boleh buat sendiri, puas hati. Okey, ni sahabat sopan terakhir. Ni makan dengan nasi panas boleh, makan macam itu boleh. Lagi satu, makan dengan nasi kerabu. Memang sedap doh lah orang Kelantan cakap kan. Okey, kita ambil ni cicah ni. Cicah dia punya kuah ni. Padu ni. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video maksud ni sampai habis. Yang mana tonton video maksud ni jangan skip iklan, okey? Sebagai tanda siapa maksud. Dan selamat. Jangan lupa cuba resipi maksud. Dan video ni maksud record sebelum berpuasa. Janganlah kecam maksud kata kenapa makan bulan puasa. Sekarang bukan bulan puasa. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video maksud sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey?
Okey, jom let's go.